ku hancur dan ku bersendirian. Tiba-tiba kau muncul untuk menjadi teman. Benar kita pernah bertemu, tapi dulu 2 ke 3 tahun lalu. Aku tertanya, aku rasa macam... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakimi bin Mak Suhaimi. Saya Masya Adila binti Syarizan Saya Nurdia Dahlia binti Yusri. dan kami dari Kumpulan 4. Hari ini kami akan membincangkan perubahan harga petroleum dan sumber alternatif yang mempengaruhi ekonomi Malaysia. Sejak sekian lama, petroleum menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negara. Hasil minyak dan gas digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Petronas memainkan peranan besar sebagai penyumbang dividen kepada kerajaan. Namun, kebergantungan tinggi ini menjadikan ekonomi Malaysia sangat terdedah kepada turun naik harga petroleum dunia. Ini bermaksud kestabilan ekonomi negara banyak bergantung kepada faktor luar kawalan Malaysia. Harga petroleum dipengaruhi oleh geopolitik, permintaan dan penawaran global, kemelesatan ekonomi dunia serta perubahan teknologi. Malaysia sebagai negara kecil tidak mempunyai kuasa untuk menentukan harga, hanya boleh menyesuaikan dasar dalaman. Apabila harga petroleum meningkat, kerajaan mungkin mendapat hasil lebih tinggi. Namun, kesan sebenar kepada rakyat ialah kenaikan kos sara hidup, inflasi dan tekanan ekonomi. Ini memerlukan campur tangan kerajaan melalui subsidi dan bantuan kewangan. Penurunan harga pula mengurangkan pendapatan negara, menyebabkan defisit bajet dan menjejaskan perbelanjaan pembangunan. Ini menunjukkan harga petroleum yang tidak stabil memberi risiko besar kepada ekonomi negara. Kesimpulannya, petroleum penting tetapi berisiko. Malaysia perlu merancang dasar jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan kepada petroleum demi kestabilan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan membincangkan pula tentang perubahan harga petroleum dari sudut ekonomi dan kewangan negara. Fokus utama ialah bagaimana perubahan ini memberi kesan kepada bajet negara, pendapatan kerajaan dan kestabilan fizikal. Pertama sekali ialah petroleum dan pendapatan negara. Sebahagian besar pendapatan kerajaan datang daripada sektor minyak dan gas. Dividen Petronas dan cukai berkaitan petroleum digunakan untuk menampung perbelanjaan negara. Namun, apabila harga petroleum jatuh, pendapatan ini berkurang secara mendadak. Kerajaan terpaksa meminjam atau mengurangkan perbelanjaan. Seterusnya ialah inflasi dan kuasa beli. Kenaikan harga petroleum meningkatkan inflasi. Inflasi menurunkan kuasa beli rakyat dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi domestik. Golongan berpendapatan rendah paling terkesan. Seterusnya ialah subsidi dan beban kewangan. Slownya. Boleh pause tak? Boleh weh, tapi itulah. Ya, handuk di situ. Jadi aku ke depan sini boleh jalan. Seterusnya ialah subsidi dan beban kewangan. Subsidi petrol dan diesel membantu rakyat tetapi membebankan kewangan negara. Dalam jangka panjang, subsidi tidak mampan dan boleh menjejaskan kedudukan fizikal negara. Yang terakhir ialah risiko defisit dan hutang negara. Apabila hasil petroleum menurun tetapi perbelanjaan meningkat, defisit bajet akan berlaku. Ini memaksa kerajaan menambah hutang negara yang memberi risiko kepada ekonomi masa depan. Kesimpulannya, Malaysia perlu mempelbagaikan sumber pendapatan dan mengurangkan pergantungan kepada hasil petroleum bagi memastikan kestabilan kewangan negara.
Kemudian, saya akan melihat isu perubahan harga petroleum dari sudut kesannya kepada rakyat dan alam sekitar serta kepentingan sumber tenaga alternatif dalam menjamin masa depan negara. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kesan kepada kehidupan rakyat. Yang pertama, perubahan harga petroleum memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat. Yang kedua ialah kenaikan harga minyak meningkatkan kos pengangkutan, makanan dan perkhidmatan. Yang ketiga ialah golongan B40 dan M40 paling terkesan kerana pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan kos hidup. Seterusnya, alam sekitar dan petroleum. Penggunaan petroleum menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim. Ini memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan dan kualiti hidup rakyat. Di samping itu, tenaga alternatif sebagai penyelesaian. Tenaga solar, hidro dan biogesim adalah sumber tenaga alternatif yang lebih bersih dan mampan. Malaysia mempunyai potensi besar terutamanya dalam tenaga solar. Seterusnya, kesan ekonomi tenaga hijau. Pembangunan tenaga hijau membuka peluang pekerjaan baharu, meningkatkan kemahiran rakyat dan menarik pelaburan asing. Ini membantu memperkukuh ekonomi negara dalam jangka panjang. Akhir sekali ialah masa depan ekonomi Malaysia. Tenaga alternatif bukan sahaja melindungi alam sekitar tetapi juga menjamin kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada masa hadapan. Jadi, kesimpulannya, peralihan kepada tenaga alternatif adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan negara yang seimbang, lestari dan berdaya tahan. Jap. Sebelum kita mulakan perbincangan, jom ikut saya. Jom! Jap. Mes ni. Lambat ah. Okey. 3, 2, 1. Di sini jatuh cinta memang manis. Tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kau tak ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Kan dah sampai. Setiap kali harga minyak berubah, benda pertama yang orang nampak ialah papan harga di stesen minyak. Tapi apa yang jarang difikirkan ialah apa yang berlaku di sebalik perubahan harga ini. Betul. Stesen minyak sebenarnya jadi titik pertemuan antara dasar kerajaan, pasaran global dan kehidupan harian rakyat. Kalau kita perhatikan, stesen minyak ialah tempat paling cepat menunjukkan kesan perubahan harga petroleum. Sebelum rakyat baca laporan ekonomi atau bajet negara, mereka dah nampak kesannya di sini. Jadi, ini menunjukkan bagaimana isu makro diterjemahkan terus ke peringkat mikro. Saya setuju dengan Kimi. Dari sudut ekonomi, stesen minyak boleh dianggap sebagai indikator segera. Perubahan harga di stesen minyak memberi isyarat kepada pengguna dan perniagaan tentang perubahan kos yang bakal berlaku dalam rantaian ekonomi. Dan dari sudut rakyat, stesen minyak menjadi simbol tekanan kos sara hidup.
Walaupun perubahan harga kecil, kesannya besar kerana ia mempengaruhi perbelanjaan harian. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesan kedua iaitu pengguna biasa. Apabila harga minyak berubah, pengguna terpaksa menyesuaikan rutin mereka. Ada yang kurangkan perjalanan, ada yang tukarkan kepada pengangkutan awam dan ada juga yang terpaksa kurangkan perbelanjaan lain. Betul. Ini menunjukkan bahawa keputusan di peringkat dasar akhirnya mempengaruhi tingkah laku individu. Stesen minyak menjadi tempat rakyat membuat keputusan ekonomi kecil tetapi kesannya terkumpul pada skala yang besar. Saya setuju dengan Kimi dan juga Masya. Jika perubahan ini berlaku terlalu kerap, ia boleh menjejaskan keyakinan pengguna terhadap kestabilan ekonomi negara. Saya akan teruskan dengan isu yang ketiga iaitu stesen minyak dan subsidi. Stesen minyak juga menjadi tempat yang paling jelas untuk melihat kesan subsidi. Harga yang dipaparkan bukan harga pasaran sebenar, tetapi harga yang telah diselaraskan oleh dasar kerajaan. Betul. Ini menjadikan stesen minyak sebagai ruang di mana dasar kerajaan diterjemahkan pada angka yang difahami oleh rakyat. Namun, apabila subsidi dikurangkan, stesen minyak menjadi lokasi pertama rakyat meluahkan rasa tidak puas hati walaupun puncanya lebih kompleks. Baiklah, kita teruskan dengan isu keempat, stesen minyak dan ketidaksamaan sosial. Menariknya, kesan perubahan harga di stesen minyak tidak sama untuk semua orang. Bagi sesetengah golongan, kenaikan harga mungkin tidak memberi kesan besar, tapi bagi golongan berpendapatan rendah, ia sangat membebankan. Oh begitu Masya. Ini menunjukkan bagaimana satu harga yang sama boleh memberi kesan ekonomi yang berbeza kepada kumpulan masyarakat yang berlainan. Apakah pendapat Kimi? Jadi, pada pendapat saya, stesen minyak secara tidak langsung menedahkan jurang keupayaan ekonomi dalam masyarakat. Seterusnya, isu yang kelima, stesen minyak dalam peralihan tenaga. Jika kita bercakap tentang tenaga alternatif, peranan stesen minyak juga akan berubah pada masa depan. Dari sudut ekonomi pula, stesen minyak mungkin perlu beradaptasi dengan model perniagaan baharu seperti menyediakan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik. Betul, saya setuju. Ini bukan sekadar perubahan infrastruktur tetapi perubahan cara rakyat berinteraksi dengan tenaga. Stesen minyak mungkin tidak lagi hanya menjual petrol tetapi menjadi pusat tenaga. Baiklah, isu yang terakhir ialah simbol masa depan ekonomi. Kalau difikirkan, stesen minyak hari ini boleh menggambarkan masa depan ekonomi negara. Sama ada ia kekal sebagai simbol kebergantungan petroleum atau berubah menjadi simbol peralihan tenaga. Okey, pada pendapat saya pula, pilihan ini bergantung kepada dasar dan kesediaan negara untuk berubah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kimi dan juga Masya. Dan akhirnya, bagaimana perubahan ini diurus akan menentukan kesannya kepada rakyat dan kestabilan ekonomi. Kesimpulannya, stesen minyak bukan sekadar tempat mengisi petrol, tetapi ruang di mana isu ekonomi, dasar kerajaan dan kehidupan rakyat bertemu. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kimi. Apa yang berlaku di stesen minyak mencerminkan keadaan ekonomi negara secara langsung. Betul, dan perubahan kecil di sini boleh membawa kesan besar kepada masyarakat keseluruhannya. About what? I pun don't know what the topic. Apa topik dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersama Nama saya Gismareni bin Mahmud dari Apuh Perlis. dari orang Perlis. Jadi soalan saya pada hari ini, apa pendapat Pak Cik tentang harga petroleum pada hari ini? Harga petroleum base pada condition keadaan semasa lah ni, saya rasa agak okey lah. Berpatutan lah sebab mampu milik, sebab kerajaan pun dah bagi kelonggaran dapat dia punya apa yang guna subsidi IC melalui IC tu. So untuk yang especially B40 tu dia ada advantage lah untuk harga apa yang adik tanya tadi dekat saya tu. Dia sedikit sebanyak meringankan beban mereka lah. Betul. Itu orang B40 ni. Betul kan? Okay lagi?
Ada lagi soalan? Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Jadi sekarang kami akan membincangkan tentang perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif yang mempengaruhi kedudukan ekonomi negara. Dan saya rasa isu paling penting atau tidak, tetapi sejauh mana kebergantungan ini meletakkan ekonomi Malaysia dalam keadaan terdedah dalam dunia semakin tidak menentu. Persoalan utama ialah tentang daya tahan ekonomi negara. Saya bersetuju. Selalunya, kita melihat petroleum sebagai kelebihan ekonomi, tetapi jarang kita bincangkan sebagai risiko sistemik. Apabila satu sumber menyumbang terlalu besar kepada hasil negara, sebarang gangguan kecil boleh memberi kesan yang besar kepada bajet negara. Dari sudut rakyat pula, risiko ini tidak dirasai secara langsung pada awalnya. Namun, apabila kerajaan terpaksa menyesuaikan perbelanjaan, kesannya muncul dalam bentuk pengurangan bantuan, kenaikan kos perkhidmatan awam dan tekanan kos hidup. Menarik bila Masya sebut tentang beban. Jika kita perhatikan, manfaat hasil petroleum sering dirasai di peringkat makro, tetapi bebannya lebih ketara di peringkat mikro, iaitu rakyat. Ya, dari sudut fizikal pula, hasil petroleum membantu kerajaan menutup defisit. Namun, apabila harga berubah, kerajaan perlu membuat keputusan yang sukar untuk mengurangkan perbelanjaan atau meningkatkan cukai. Situasi ini menunjukkan wujud jurang antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi boleh berkembang tetapi rakyat masih tertekan. Dalam banyak keadaan, subsidi digunakan sebagai jalan tengah, namun persoalannya ialah sejauh mana subsidi ini benar-benar menyelesaikan masalah rakyat. Subsidi lebih bersifat reaktif. Ia bertindak selepas masalah berlaku, bukan mencegah masalah. Dari sudut kewangan, subsidi juga mengehadkan ruang fizikal kerajaan. Tambahan pula, subsidi boleh menyebabkan rakyat kurang terdorong untuk mengubah corak penggunaan tenaga ke arah yang lebih lestari. Satu perkara yang jarang dibincangkan ialah bagaimana perubahan harga petroleum mempengaruhi tingkah laku ekonomi rakyat. Apabila kos meningkat, rakyat cenderung mengurangkan perbelanjaan bukan keperluan. Ini memberi kesan kepada sektor perniagaan kecil dan sederhana. Dalam jangka panjang, tekanan berterusan boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan kualiti hidup rakyat walaupun perkara ini jarang diambil kira dalam analisis ekonomi. Perbincangan tentang tenaga alternatif sering dilihat sebagai simbol kemajuan, namun persoalannya ialah sama ada ia benar-benar diintegrasikan dalam strategi ekonomi negara. Dari sudut dasar, tenaga alternatif perlu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang, bukan kos tambahan. Tanpa perancangan yang teliti, peralihan ini boleh menjadi beban kepada kewangan. Tetapi jika dilaksanakan dengan baik, tenaga alternatif boleh mengubah struktur ekonomi dan membuka peluang baharu kepada rakyat. Satu lagi aspek penting ialah keadilan sosial. Adakah peralihan tenaga ini adil kepada semua lapisan masyarakat? Jika kos peralihan dibebankan kepada pengguna, golongan berpendapatan rendah mungkin terkesan. Oleh itu, dasar tenaga perlu mengambil kira bukan sahaja keuntungan ekonomi tetapi juga keadilan sosial. Jika kita melihat ke hadapan, persoalannya ialah sama ada Malaysia bersedia untuk ekonomi pasca petroleum. Kesediaan ini bukan hanya dari segi teknologi, tetapi juga struktur fizikal dan tadbir urus. Dari sudut rakyat, kesediaan bermaksud peluang pekerjaan, kos hidup yang stabil dan persekitaran yang sihat. Satu perkara yang menarik untuk difikirkan ialah bagaimana petroleum sering memberi ilusi kestabilan ekonomi. Apabila hasil petroleum yang tinggi, ekonomi kelihatan kukuh.
Namun, kestabilan ini sebenarnya rapuh kerana ia tidak berpunca daripada kekuatan struktur ekonomi domestik. Saya setuju. Dari sudut ekonomi pula, ini boleh dianggap sebagai kestabilan bersyarat. Selagi harga petroleum menyebelahi negara, ekonomi kelihatan stabil. Tetapi apabila berlaku kejutan luaran, asas ekonomi sebenar mula terdedah. Bagi rakyat pula, ilusi kestabilan ini menyebabkan mereka tidak bersedia menghadapi perubahan. Apabila kos hidup meningkat secara mendadak, rakyat terkejut kerana mereka menyangka ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan baik. Kebergantungan kepada petroleum juga mempengaruhi cara dasar dirangka. Banyak keputusan ekonomi dibuat dengan fokus jangka pendek kerana hasil petroleum boleh menampung kesan yang segera. Ini sangat memberi kesan kepada kerancangan fizikal. Apabila hasil petroleum digunakan untuk menutup kelemahan struktur ekonomi lain, pembaharuan sebenar sering ditangguhkan. Akhirnya, rakyat mewarisi masalah yang sama, isu kos sara hidup dan peluang pekerjaan berulang kerana punca asas tidak pernah diselesaikan sepenuhnya. Satu dimensi yang jarang dibincangkan ialah hubungan antara petroleum dan ketidaksamaan ekonomi. Benar, hasil petroleum biasanya diagihkan melalui mekanisme fizikal, tetapi kesannya tidak sama rata. Golongan tertentu menikmati manfaat lebih besar berbanding dengan rakyat biasa. Dalam masa yang sama, kesan negatif seperti pencemaran dan kenaikan kos hidup lebih dirasai oleh golongan berpendapatan rendah. Ini menimbulkan persoalan keadilan ekonomi. Dalam ekonomi global, kebergantungan kepada petroleum juga menghadkan autonomi negara. Malaysia perlu menyesuaikan dasar dalaman mengikut tekanan pasaran antarabangsa. Dari sudut fiskal pula, ini bermaksud kerajaan tidak mempunyai fleksibiliti penuh untuk merancang bajet tanpa mengambil kira jangkaan pasaran. Rakyat pula sering tidak sedar bahawa banyak perubahan dasar sebenarnya berpunca daripada tekanan luaran, bukan kelemahan dalaman semata-mata. Peralihan kepada tenaga alternatif bukan sekadar isu tenaga, tetapi melibatkan perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Ia juga memerlukan pelarasan dalam perbelanjaan awam, latihan tenaga kerja dan keutamaan pelaburan. Jika tidak dirancang dengan rapi, peralihan ini boleh mewujudkan ketidakseimbangan baharu. Namun, jika dilaksanakan dengan inklusif, ia boleh mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Perlu juga dibincangkan risiko peralihan tenaga yang tidak seimbang. Jika peralihan terlalu cepat tanpa sokongan fiskal yang kukuh, ia boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dalam jangka masa yang pendek. Sebaliknya, jika terlalu perlahan, rakyat akan terus menanggung kesan negatif sistem lama. Jadi, keseimbangan sangat penting. Dalam banyak keadaan, rakyat sebenarnya menjadi penampan kepada kejutan ekonomi. Apabila kerajaan melakukan penyelesaian bajet atau subsidi, rakyat perlu menyesuaikan perbelanjaan harian mereka. Ini menimbulkan persoalan sama ada beban ekonomi diagihkan secara adil atau tidak. Kepercayaan rakyat terhadap dasar ekonomi juga memainkan peranan penting. Apabila dasar dilihat tidak konsisten, keyakinan terhadap pengurusan ekonomi akan terjejas. Tanpa kepercayaan, walaupun dasar yang baik sukar diterima oleh rakyat. Satu aspek jangka panjang ialah tahap pemahaman rakyat terhadap isu ekonomi tenaga. Tanpa kesedaran ekonomi, rakyat mudah menyalahkan perubahan harga tanpa memahami faktor yang sebenar. Pendidikan ekonomi boleh membantu rakyat membuat keputusan penggunaan yang lebih rasional. Setiap keputusan berkaitan petroleum dan tenaga alternatif hari ini akan memberi kesan kepada generasi akan datang.
hutang, komitmen fiskal dan struktur ekonomi akan diwarisi oleh generasi yang seterusnya. Oleh itu, keadilan antara generasi perlu menjadi pertimbangan utama. Satu kesan halus kebergantungan petroleum ialah ia bertindak sebagai penunda reformasi. Selagi hasil petroleum masih wujud, tekanan untuk membaiki struktur ekonomi lain menjadi kurang mendesak. Saya bersetuju dengan pandangan Kimi. Betul, petroleum menyediakan ruang yang selesa sementara. Dalam keadaan ini, dasar pembaharuan sering dilihat sebagai pilihan, bukan keperluan. Ini berbahaya kerana kelemahan struktur hanya disorok, bukan diselesaikan. Betul dia, bagi rakyat, penangguhan ini tidak disedari secara langsung. Namun, kesannya muncul dalam bentuk peluang pekerjaan terhad dan kenaikan kos hidup yang berulang. Nak terus ke apa ni? Mana kami semua? Menariknya korang. Jadi, ketidakstabilan harga petroleum ini hampir dinormalisasikan. Dari perspektif ekonomi, apabila ketidakpastian menjadi kebiasaan, perancangan jangka panjang menjadi sukar. Isi rumah dan perniagaan kecil terpaksa beroperasi dalam keadaan jangkaan yang sentiasa berubah. Saya setuju. Ini memberi tekanan psikologi kepada rakyat. Mereka bukan sahaja menanggung kos ekonomi tetapi juga beban ketidakpastian masa depan. Jadi korang, isu ini juga boleh dilihat melalui ketahanan isi rumah. Oh begitu, isi rumah berpendapatan rendah biasanya mempunyai ruang penyesuaian yang sangat terhad. Kenaikan kos berkaitan petroleum boleh terus menjejaskan keperluan asas mereka. Saya setuju. Ini menunjukkan bahawa kestabilan makro tidak semestinya diterjemahkan kepada kestabilan mikro di peringkat keluarga. Subsidi petroleum sering dibincangkan sebagai instrumen ekonomi tetapi ia juga membawa mesej politik. Saya setuju dengan Kimi. Ya, subsidi bukan sahaja mengurangkan beban kos tetapi juga membentuk jangkaan rakyat terhadap peranan kerajaan. Apabila subsidi diubah, reaksi rakyat sering bersifat emosi kerana ia dianggap sebagai perubahan hubungan antara kerajaan dan rakyat. Satu cabaran besar ialah jurang antara rasional dasar dan juga kefahaman awam. Apabila penjelasan dasar terlalu teknikal atau tidak konsisten, ia mewujudkan kekeliruan. Apa pendapat Masya? Pendapat saya, kekeliruan ini membuka ruang kepada salah tafsir dan ketidakpercayaan walaupun niat dasar mungkin baik. Kebergantungan jangka panjang juga boleh mewujudkan moral hazard. Jadi apa pendapat dia? Apabila ekonomi terlalu bergantung kepada satu sumber, kecekapan dan inovasi dalam sektor lain mungkin terabai. Akhirnya, rakyat menanggung kos ketidakefisienan ini melalui peluang ekonomi yang terhad. Satu persoalan penting ialah sejauh mana negara perlu campur tangan untuk melindungi rakyat daripada risiko petroleum. Campur tangan berlebihan boleh membebankan fiskal, manakala campur tangan yang terlalu minimum boleh membiarkan rakyat terdedah pula. Saya setuju, mencari keseimbangan antara perlindungan dan kebertanggungjawaban individu menjadi cabaran utama. Secara keseluruhan, isu petroleum dan tenaga alternatif tidak boleh dilihat secara terpisah. Ia adalah refleksi kepada cara negara mengurus risiko, peluang dan masa depan. Keputusan ekonomi bukan sekadar soal angka tetapi soal keberanian membuat perbaharuan struktur. Akhirnya, kejayaan sebenar diukur melalui kesejahteraan rakyat dan kelestarian negara. Ya,